Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita pada hari ini. Ini apa? Pusingan kedua. Pusingan kedua lah. Kita punya episod kedua kerana perbincangan yang lepas tu sangat menarik dan sangat panas. Jadi kita sambung pada hari ini dengan Cikgu Fadli. Jadi saya mulakan dulu lah. Okay. Ini pasal kita berhenti yang last kali pasal video, plot twist pasal plot twist berkenaan dengan kes kematian arwah Zara. Jadi okey lah, aku tanya sikit pasal plot twist aku tak involve sangat. Jadi macam mana? Aku rasa Alip boleh cerita kot. Itulah aku tanya Alip. Alip, apa cerita? Dia start masuk kat situ. Sebelum tu dia tak tulis apa. Betul. Dia tak tulis apa. Aku asalnya memang aku tak komen apa-apa kes Zara ni. Sebab orang tag aku, mesej aku berpuluh-puluh lah. Aku lawan. Aku juga lawan. Itu je aku komen. So cerita sikit macam mana Alip? Tapi aku bila aku involve, yelah, kan aku akan aku punya account aku kan kena ambil dengan SKMM. SKM bila nak pulang? Okay, iPhone 7 saya bila nak pulang? Saya bukan orang kaya. Okay. So aku tengok ada satu benda yang pelik lah. Sebab apabila dia main isu second narrative, aku yang namakan dia narrative kedua. Sebab dia macam dia buat plot twist yang dibuat oleh rakan-rakan yang kita kenal. Amin Idris, Aki Fairuz, dan ada lagi seorang ni yang berjisim tu. Apa nama, siapa nama? Syafiq Fadli. Yang tu kita tak kenal. Cikgu Fadli Okay. So bila datang dia ni, aku rasa macam pelik. Aku terpanggil untuk memberi satu komen lah. Aku rasa dia dah due untuk aku bagi komen. Sebab apa? Sebab aku rasa something wrong somewhere dah. Sebab mula-mula masa aku baca tu, dia dilaporkan kemalangan, terjatuh. Selepas tu dia kata bunuh diri. Budak tu terjun. Lepas tu tiba-tiba pula datang pula satu naratif yang sampai level kata ini semua plot twist. Dia punya mak dia yang jahat, mak dia yang menyebabkan dia tertekan. Dia terjun. Dia sangat tertekan sebab dan konon-kononnya ada bukti berjisim, ada diary apa semua. Dan aku pelik macam mana dia orang ni boleh dapat semua diary ni kalau tak dia datang daripada orang dalam. Faham. Kan? So disebabkan itulah aku pada waktu tu memang antara penghasut untuk aku terlibat adalah Kak Mona lah. Terbiasa lah. Kau selalu je dah hasut oleh Kak Mona. Tapi iman aku tinggi. Aku tak pernah join dan aku letak satu apa nama standard lah untuk aku masuk ni. Dia kena ada isu yang betul. Sebab aku rasa isu ni kena parents yang perjuangkan. Sebab parents yang kena cakap dulu. Yalah, sebab kita tak boleh ambil tanggungjawab nanti. Kan? Bila parents swing ya kita pun kena swing nanti. Ya betul. Pernah berjadi benda tu pun. Betul kan. So bila benda ni dah berlaku, aku rasa something wrong. Sebab apa? Kejadian berlaku di sekolah. Okay. Berlaku sebab kau nak salahkan parents. Kalaulah kata budak tu tak happy dekat sekolah, sebab ataupun tak happy di rumah, dia pergi sekolah, dia akan happy lah. Ya betul. Sebab tu tak ada isu lah. Kenapa kau nak create satu narratif yang pelik yang kau terkejun dekat sekolah kan? Sebab punca di rumah. Kerana punca di rumah. Lepas tu kau dah lari pergi rumah, kau dah lari pergi sekolah, kau happy lah. Maksudnya dia punya breaking point tu dekat sekolah juga. Sebab tu itu aku punya pandangan dan aku berpandangan sampai hari ini sebab aku rasa lebih baiklah aku tersalah bersangka baik. Sebab kau nak kata orang tu bunuh diri ni kau bersangka buruk tau. Sebab orang nak bunuh diri ni dia perlu ada satu kekuatan yang terlalu besar untuk tak nak teruskan hidup. Sebab kau hanya perlukan satu kekuatan yang sikit je untuk kau terus hidup. Untuk kau bunuh diri ni kau kena satu kekuatan yang besar ni. Diri tu je bro. Tingkat 3. Minum klorok kan. Something wrong. Because selalunya pun kalau kes bunuh diri pun untuk apa? Di mana satu tragik yang selalunya depression lah. Selalunya orang yang boleh bunuh diri ni dalam rekod dia ada dua je. Dia akan ada skizofrenia. Dia dah berubah dan dia mungkin dia berpunca daripada dia ada bipolar. Dia memang dia dah short sampai. Dan budak ni tidak pernah dilaporkan ada semua masalah ni. Ada lagi satu is kalau dia ada depression lah. Tapi tak pernah ada apa-apa rekod, tak pernah ada bukti. Tak pernah ada rekod dia depression sebab dia daripada yang depression tu dia boleh jadi skizo. Orang boleh terkejun ni sebenarnya orang ni dia dah tak betul. Yang ni aku punya pandangan. Pada waktu dia terjun dan aku punya kawan aku masa aku dekat Adelaide dulu, dia memang buat kajian stres. Dia apa nama psikologis, nama dia Dr. Awang dekat UM. Dia punya pandangan, dia punya conclusion dia kata orang yang terkejut ni semua orang gila dia kata. Yelah, mana dah level lain dah. Akal dia dah tak waras. Okey, yang itu aku tak boleh komen pasal aku bukan medical profession. Tapi tak apa, kita nak tanya pandangan Cikgu Fadli pasal yang pasal bukti-bukti berjisim ni. Kan siapa yang buat? Kau tahu tak siapa yang start cakap pasal mana dia datang sebenarnya? Mana dia datang ni tiba-tiba ada orang cakap bukti pasal dia punya ayat tu very peculiar tau.
Dan dia confident. Saya dah lihat bukti yang berjisim boleh letak atas meja. Itu yang aku dengar. Dan dia confident. Dan orang itu adalah seorang guru. Oh, seorang guru. Berkhidmat. Dia dan masih berkhidmat. So kalau Cikgu Fadli kata dia tak boleh bersuara, bagaimanakah ada seorang guru yang berani bersuara secara terbuka dan berjisim. Bahkan berjirim. Pelik tu juga. Adakah dia membawa naratif KPM? Dia Jahat soalan aku. Soalan kau bodoh terus. Kau hasut dia. Kau hasut. Jangan. Pagi dia bagi. Bagilah cikgu cakap tu. Saya cadangkan. Cadangkan. Cuma macam ni, berkaitan dengan beberapa influencer macam Amin Idris, Akhi Fairuz dan juga Cikgu Syafiq Fadli ni. Yang saya tak kenal pun beliau. Amin dengan Akhi ni kita kenal lah. Cikgu Syafiq ni katanya famous di TikTok sebab saya tak aktif di TikTok. Dan bila beliau antara orang yang bersuara tentang ni, apa yang saya baca dan saya dapat tahu waktu tu, ada pihak menghubungi influencer, membawakan naratif bukti berjisim ni, dan mungkin pihak itu berkongsi gambar, berkongsi apa. Dan persoalannya kat sini, siapakah pihak itu? Itu soalan besarnya. Sebab bukti ini orang di Semenanjung tak ada, orang di Kota Kinabalu tak ada. Ya, betul. Orang di tempat tu pun tak ada. Melainkan orang dalaman. Ya, sebab ketika itu siasatan masih berlangsung. Ya, dia ada 3 pihak ya paling rapat. Yang pertama murid-murid, yang mana murid-murid sekolah menengah yang saya tak rasa pun dia ada handphone boleh nak hubungi influencer ini. Yang kedua pihak berkuasa ataupun pihak polis yang menyiasat kes ni. Yang ketiga guru-guru. Dan aku tak rasalah polis pergi menghubungi influencer lah sebenarnya. Selalunya benda ni dia melibatkan politik sikit lah sebab yang ada dana ni. Soalan saya lah, pasal tadi kita dah bincang dalam episod yang sebelum ni lah kan, berkenaan di mana cikgu ni nak bersuara di Facebook ni boleh ada dikenakan tindakan tanda tertib kerana ada aku janji. Ini jelas lah kan. Jelas bahawa memang satu, bukan benda yang spekulasi, bukan benda yang dibuat-buat, memang satu benda yang berlaku. Di mana jika seorang guru ataupun cikgu yang bertugas buat komen berkenaan dengan dasar, kan, di mana dia boleh dikenakan tindakan tanda tertib dan bawa kepada dibuang. Jadi soalan saya, kalau kata ada cikgu kan membuat satu statement sebegini, kan, saya ada satu bukti jisim katakan bahawa tengok depan mata lah. depan mata sendiri. Kalau kita nak applykan benda yang sama, polisi yang sama ataupun standing order, Standing order lah. Okay. Ini silah mahkamah ataupun dia orang cakap aku janji ni lah, aku janji ni, adakah patut cikgu ni pun boleh kena tanda tertib? Dia pertama sekali untuk guru ini kena tanda tertib adalah kena ada report, satu. Yang kedua, kategori kesalahan dia itu kali keberapa. Jadi tidaknya kalau dia buat statement itu dia boleh terus kena tindakan hingga dengan tujuan buang kerja. Mungkin kalau dikaitkan dengan kesalahan kaunseling di PPD mungkin. Faham. Tapi cumanya biasanya cikgu tak beranilah untuk sampai ke tahap itu sebab boleh dikenakan walaupun tak ada report kadang-kadang. Report itu dari orang dalaman ataupun orang KPM yang Tapi baca. bro, isu yang disuarakan ni isu Berat. besar. Yes. Yang sedang tular. Public interest tu. Public interest yang mana semua orang tak berani, semua orang yang tulis padam. Tak, pasal ada arahan. Dan dia steady. Ada arahan di mana cikgu-cikgu Tak mungkin dibenarkan. arahan ni lepas lah kot. Kita sebelum. Tak, dia baru. Ya, arahan tu sebelum ke selepas? Sebelum tu dah ada dah. Arahan tu Arahan guru jangan bersuara tu. Selepas. Mungkin kerana selepas. tu lah. Mungkin kerana tu lah dia keluar arahan tu. Kita tak pernah salahkan juga. Tapi yelah, kalau pasal tadi kita bincang dalam episod lepas, di mana guru ni dia halang kerana kedudukan dia, bukan dia punya konten. Tapi seolah-olah macam konten ni lepas pula, kan. Jadi macam ada double standard kat situ. Dia macam ni. Contoh penjawat awam ataupun guru tidak boleh menjelaskan tentang isu spekulasi di media sosial. Namun ada penjawat awam yang dibenarkan ataupun sebenarnya dia tak boleh pun, tapi tak ada tindakan. Contoh Dr. Radin. Dr. Radin ni pegawai khas yang dilantik lah. Lantikan politik kalau tak silap saya, dia dalam bahagian perhubungan ke apa, perhubungan pegawai ke apa. Tapi isu daripada guru, dia sebenarnya sangat-sangat jelas melanggar akta penjawat awam tersebut. Namun tak pernah ada tindakan. Jadi double standard lah. Jadi dia kata ini orang kita lepas. Jadi kau bukan kalau katanya orang mengargue bahawa aku janji ni kerana semua pegawai kerajaan tak boleh bersuara. Bukan. Semua pegawai kerajaan tak boleh bersuara terhadap kita orang.
Betul. Maksudnya kau tak boleh bersuara against kami dan against polisi kami, against dasar kami. Betul. Kecuali orang yang boleh melanggar adalah orang aku. Orang ini untuk backup aku. Walaupun dia langgar akta itu tak bias lah. Aku janji tak ada bias lah, tidak memihak pada mana kan. Tapi kalau ada orang yang bersuara melanggar aku janji tapi demi backup aku, okey kau selamat. Kau tak kena tindakan. Ada double standard yang jelas lah ni. Ya, tapi sebab macam isu plot twist ni, kenapa macam aku pun macam Alik jugalah, sebab aku tak masuk mula-mula pasal isu Zara ni, kita tengok je lah kan. Aku rasa pelik kenapa kena nak divert naratif tu. Dan aku sangat pelik tiba-tiba masuk cyber trooper. Cuba nak bawa naratif tu. Naratif ni masuk. Dan orang yang bawa ni followers memang ramai. Okey, saya sebutlah pasal Amin Idris dengan Aki kan. Yang fake pun ramai. Yang fake pun dah ramai. Disebabkan statement diorang ni yang memang diorang mengaku dah tengok bukti tu. Maknanya dah tengok depan muka maknanya bukan dia diberitahu apa maknanya. Ini ada orang hantar file. Ini buktinya dia dah tengok, disebabkan bukti ni keluar statement-statement sampai orang lain 50-50 salahkan Mak Zara. Itu yang datang plot twist yang mana Zara bunuh diri. Secara prinsipal semua barang-barang tu sepatutnya ada dengan polis. Betul? Yeah. Sepatutnya. Bagaimana boleh terlepas dan seorang guru boleh kata sampai dekat depan mata dia. Apa pandangan seorang guru juga? Bekas guru. Dan guru tu guru di Semenanjung. Adakah dia seorang SB di sekolah sebenarnya? Saya tak tahu nak jawab. Rupanya kan sebab kenyataan dia tu sangat kontroversi lah. Sebab ayat dia kata saya melihat sendiri bukti berjisim depan mata. Macam dia guru sebenarnya. Itulah saya pun rasa macam dia macam saya tak mungkin lihat daripada segi pelik juga statement dia buat oleh seorang guru. Kerana guru daripada asasnya tujuan dia adalah untuk mengajar. Kan. Jadi ialah macam Cikgu Fadli pun di Facebook pun menyebut mengenai polisi sebagainya kan. Mungkin tak tahulah, saya nampak macam mungkin sepatutnya cikgu ni tak jadilah satu orang cakap catspaw ataupun satu speaker kepada polisi kerajaan. Betul. Mungkin dia lebih harus kepada menjadi seorang pendidik lah. Jadi bagi pendapat Cikgu Fadli lah, mungkin kita orang tak tahu macam mana sikap seorang, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang cikgu yang orang cakap yang tapi sebelum tu aku tak berhati lagi pasal ni. Bukti berjisim. Aku tak berhati berjisim. Sabar. Kau nak habis kan? Aku tak berhati pasal berjisim sebab aku nak tanya lagi. Aku nak tanya sebab Cikgu Fadli tak boleh jawab. Sebab aku tak tahu. Betul, aku nak tanya pendapat cikgu lah. Okey, macam cikgu cakap macam sebelum ni cikgu pun buat keputusan untuk nak langgar polisi tu kan. So dah consider semua benda. Betul. Okey, dan aku tak rasa cikgu yang kat sana ni bodoh. Untuk dia keluar statement tu, aku rasa dia pun dah consider semua benda lah. Untuk dia keluar statement tu, keberanian yang dia bawa untuk keluar statement tu, yang mana dia memesongkan semua yang ada. Dia macam ni ini contoh dia betul. Dia memang berani, maksudnya dia dah consider. Dan aku pula ada kawan aku kata Cikgu Fadli tak apalah, dia pandai berniaga, dia kaya, sebab tu lah dia boleh je kalau kena buang dia tak apa. So mungkin Mamat ni pun mungkin adakah dia pun kaya juga. Ataupun dia kalau dia kena buang pun dia ada orang politik yang akan ambil dia, atau dia memang seorang SB. Sebab cikgu faham kan apa yang dia nyatakan. Saya ini pandangan peribadi lah. Dia dua je kalau saya ni. Pertama sekali dia yakin jika dia dikenakan tindakan, dia mampu counter balik. Macam saya berani bersuara tu, saya rasa saya yakin boleh counter balik. Pertama sekali saya ada followers yang ramai. Kedua ada kenalan lawyer yang dah sanggup dah nak fight bersama saya. Jadi dan in case saya kata kalau saya kena buang pun, aku adalah jaminan pekerjaan lain. Jadi saya ada beberapa kerja lah, consultant unit trustnya, dealer public gold, berbenit business, ada pengganti pendapatan tu, ada backup lah, ada backup tu. Jadi untuk cikgu ini saya tak boleh lah nak tuduh dia apa-apa. Namun saya dengar dia sebagai TikTokers yang bagus jugalah, ramai followers, mungkin dia boleh jana duit dari situ, membuatkan dia berani bercakap macam tu, hingga kalau kena buang aku ada income di TikTok contoh. Ataupun naratif yang kedua, ataupun benda kedua yang saya rasa logik untuk seorang guru bercakap macam tu, dia ini ada backup di belakang. Dia dah dapat blessing. Tapi dia dapat blessing. Dia dah keluarkan minta maaf kan? Dia dah dapat blessing. Dia keluar minta maaf apabila dia dah tak boleh tahan dah kebangkitan rakyat. Jadi okey, kalau kau dah cakap minta maaf, maksudnya yang apa dia cakap tu salah, tak betul lah tu. Tak betul lah.
Jadi yang kata rekaan ke apa? Itu isu dia. Kau dah tengok bukti berjisim. Lepas tu kau minta maaf ni. Aku SKMM sepatutnya siasat benda ni Jadi betul. Betul setuju. SKMM Sila siasat. kalau kata Alif 24 jam takkan lebih. Aku tak sampai 24 jam mas. Kena panggil. Pukul 9 tulis, pukul 6 dah kena call. Ya, sebab isu ni isu besar time tu, dan dia bawa naratif tu memang huru-hara lah. Ya, swing terus. Swing. Tak, mungkin Semua kena swing. report lah Alif. Kita buat report lah. Kita buat report. Aku rasa kita buat report. Kalau kata ataupun netizen sama nak buat report terhadap apa, aku rasa perlu. Pasal dia create satu ini memang. Okay, kalau daripada segi legal macam mana? Kalau pembacaan daripada akta, memang daripada akta yang baru yang ada amended tu kan, berkenaan dengan mengeluarkan statement yang boleh menimbulkan fitnah, mengeluarkan statement yang menimbulkan spekulasi yang jelas, dan dia mengatakan benda tidak benar. Tahu? Itu clear. Itu clear. Kalau pasal dia minta maaf, yang ini dia kena buktikan di mahkamah lah. Dia kena tunjuk lah yang kata betul dia ada benda tu. Dia dapat lagi betul. Kalau dia dapat orang tanya pula, mana kau dapat? Jadi dia Pening lah. catch 22. Masak. Member masak dah. Jadi aku rasa mungkin perlu ada satu laporan. Dah kita berharap bahawa SKM, pasal aku percaya SKM ni laju sekarang. Betul. Dia paling laju. Nah, betul. Dia tak apalah, kita sokong di mana yang benda dia betul dia buat. Yang baik kita sokong, kita baik kita ini. Kita baik kita apa? Jangan baca otak. Ayat kau tak ambil ni. Yang tak baik kita Member geram lagi. iPhone 7 tak bagi lagi Saya bukan orang kaya. Saya bukan agent unit trust. Saya tak ada duit. Saya tak boleh pun. Okey. Itulah mungkin perlu ada satu. Itu isu yang pada aku agak berat sebagai seorang penjawat awam yang memang indirectly bawah kementerian tu. Keluarkan kenyataan tu. Tapi adakah dia betul direct di bawah kementerian? Itu yang persoalannya. Dia tak masuk aku. Dia ni Dia masih bekerja dengan kementerian lah. Dia masih ada tu. Sebab itulah dia punya isu sekarang. Kita punya isu sekarang. Kita ada isu perangai cikgu bro. Perangai cikgu. Boleh dah. Boleh masuk dah. Tadi kau betul aku. Geram aku. Boleh masuk. Okey, pasal perangai cikgu lah. Pasal ni aku nampak memang ada di pandangan sebagai orang luar lah yang tak pernah. Pasal aku pun tak suka budak-budak. Kan nak mengajar budak kecil ni everything kan, dia mungkin satu panggilan, calling lah. Ajar apa nama Chambi pun dah pening kan? Chambi dah besar sikit. So aku lah. boleh maki-maki sikit. Kalau budak-budak aku maki nangis, aku lari. Aku tak tahu apa ni dia nangis kan. Jadi macam jelah untuk mengajar budak-budak ni mungkin kadang-kadang benda tu lebih dia keperluannya lebih, bukan sahaja kerja. Sebab itulah ada beza perkataan mendidik dan mengajar. Betul. Sebab itulah Kementerian Pendidikan, dia cikgu ni kena mendidik. Dia bukan mengajar saja. Dia bukan mengajar. Faham. Mengajar ni kau ajar je. Mengajar lecturer di universiti biasanya kan. Lecturer pun ada juga macam tu. Ada jenis yang mengajar, ada yang mendidik. Dia sama juga benda tu. So macam pandangan Cikgu Fadli macam mana? Kalau kata apa yang buat, selain daripada jadi cikgu lah kan, apa yang buat Cikgu Fadli ni aku nak jadi cikgu kan? Macam sekarang pun walaupun dah bukan bertugas sebagai cikgu, Masih mengajar. Masih mengajar. Jadi memang ada minat tu kan. Jadi apa yang buat Cikgu Fadli terpanggil untuk aku nak Jadi cikgu lah. Jadi cikgu ni. Dia macam ni. Bidang pendidikan ni dia beza dengan option pekerjaan yang lain. Sebab dia melibatkan hubungan dengan manusia. Orang lain kerani, lawyer hubungan klien je lah, tapi still ada bergantung pada fakta kes, pada kertas, pada bukti, pada evidence kan. Ini berhubung dengan manusia direct, yang mana kita perlu didik dia daripada akal yang belum matang, belum sempurna. Budak 7 tahun, mana tahu apa. Budak 7 tahun ni pergi tandas, murid perempuan ajak kawan lelaki, teman. Pergi tandas berdua teman. Budak tu pergi dengan naifnya dia, innocentnya kan budak. Jadi untuk daripada sekolah rendah, peranya lagi, dia perlukan jiwa sebenarnya. Dia memerlukan orang yang ada jiwa, minat betul-betul dengan budak, dan dia kasih pada profession itu. Yang menjadi isu sikit sekarang ni, yang saya kurang setujunya, dia kurang tapisan tu tak ketat lah. Macam pilihan dari dulu kita dengar, jadi cikgu paling senang. Ambil lah option universiti apa-apa, nanti join KPLI,
Oh ya. Jual KPLI. Dia zaman KPLI tu. Join KPI tu apa? KPLI tu apa? Khusus diploma pendidikan. Dia orang yang khusus pendidikan lepasan ijazah. Lepasan ijazah. yang ni Post degree. Okay. dia orang yang dah ada degree, yang tak tahu dah tak tahu nak kerja apa, buat KPLI. Kawan-kawan aku ramai. Okey. Dia syarat betul. Alif bagi tu dah betul. Okey, untuk jadi seorang guru kau kena ada Diploma pendidikan. Degree atau diploma pendidikan. So untuk siapa yang contohlah dia ambil degree Meskom, nak jadi cikgu, dia tak boleh jadi cikgu. So dia kena ambil KPLI tu. Ataupun DPLI. Ataupun DPLI. Ataupun DPLI. Nak fulfill requirement. Fulfill requirement Dia akan ajar teknik mengajar lah dekat tu. Dia lebih pada tu. DPLI apa? Diploma lepasan ni. Oh, diploma. Dekat diploma ataupun degree? Diploma ataupun Yang orang degree, yang dah ada degree dalam option lain, nak jadi cikgu kena masuk KPLI. KPLI. Dulu fresh daripada SPM boleh mohon untuk jadi guru melalui KDPM. Dia ambil IPG, diploma. Sekarang dia dah tukar semua dah, dia tak ada dah diploma tersebut, semua degree dah. semua degree. 5 tahun kan? Sekarang 5 tahun. 5 tahun setengah. Kira sebelum ni macam mana? Adakah daripada apa orang cakap tadi, cikgu cakap saringan tu dah kurang, kan? Adakah kerana this option untuk ambil degree ni yang mengakibatkan saringan tu jadi kurang ke macam mana? Dia macam ni. Kami di sekolah dulu pun ada beberapa isu antara KDPM ni lepasan diploma dan juga lepasan KPLI. Sebab tugas yang sama. Okey, saya mengajar di sekolah katakan SK Mambang, Pekan Pahang. Okey, sekolah pertama saya contohnya. Saya mengajar di situ katakan ada 20 orang guru. 10 orang guru adalah daripada diploma. 10 orang guru kelas lepasan DPLI. Tugas yang sama ni. Tugas yang sama tapi tiba-tiba contohnya nak bawa budak kemah, siapa volunteer? Yang KPLI tolak semua. Yang ni pergi. Contoh, bawa budak latih budak sukan. Yang ni pergi. Jadi dari sudut dalaman guru waktu itu pun ada bunyi dah. Kau dah lah kaji besar. Kerja aku lebih berat kot. Kau bagi tugas tolak. Patutlah. Yang ni memang ada bunyi yang mana mengatakan memang dia orang tak ada jiwa. Sebabnya dia dari awal lagi bukan nak jadi cikgu pun. Dia ambil option sains, politik lah, option apa. Keluar dapat degree, tak ada kerja. Mohon di KPLI confirm. Siapa masuk KPLI confirm tamat dia terus dipostingkan. Confirm dapat dulu. Jadi tidak dinafikan memang segelintir, mungkin lebih ramai KPLI yang memang jiwa dia guru, dia masuk mengajar dengan passion tu ada, tak ada masalah lah. Tapi bila ada perbandingan lah kerjasama, bahkan kau kerja lebih ringan, gaji kau lebih besar, kau tak bertanggungjawab, ada benda tu berlaku lah. So macam ada clash dah between. Ada clash juga dalam kita manusia kan, tengok Mak juga. Kita sama-sama okey. Kita kerja sama satu level. Aku kerja berat, gaji aku sikit. Jadi dia tak ada kisah sebab dia lepasan betul. ijazah. Dia dapat grade apa nama degree. Faham. Jadi starting gaji dulu kalau diploma dulu 900 lebih je. Degree 1,600 waktu itulah waktu saya posting. Lagi rendah. Lepas tu yang dimasukkan diploma degree saja sebab Dan semua rating. pergi degree. Kualiti guru sekarang saya boleh kata lebih baik daripada dululah. Pertama sekali semua orang yang minat, cuma yang saya kurang berkenan ada lantikan one off. Oh, okey, saya tahu. Lantikan one off ni Itu kalau ada kekosongan kat sekolah kan? Kekosongan tu lantikan. Pasal kalau sekarang ni kalau my step pun ada kan untuk cikgu masuk sekejap kan? Ya. One off ni kalau contohnya sekolah tu tak ada cikgu. So, kau apa-apa pun kau boleh apply. Tapi itu pun guna kabel. Dia akan kabel. Dia isu cikgu ni. Benda ni aku dah nampak ini masalah daripada dulu. Sebab aku berpandangan, sebab aku tengok macam ni lah. Aku tak tahulah korang punya sekolah macam ni. Korang dulu masa tengok pada kawan-kawan, masa isi apa nama cita-cita, ada tak yang tulis nak jadi cikgu? Tak ada. Kawan-kawan yang jadi cikgu ni, aku rasa tak ramai sebenarnya. Namun kawan-kawan aku selepas habis degree, selepas matrik, yang mana yang sorry kawan-kawan yang terlepas apa nama yang tersontot matrik, dia apply pergi ke UPSI untuk pergi jadi cikgu. Aku nak sebut nama boleh, tapi kawan-kawan aku malah nak sebut. Tapi dia akan ada berfungsi sebab apa? Dewan ni sebenarnya tak minat jadi cikgu. Dewan jadi cikgu disebabkan dah tak ada kerja. Dan jumlah dia bukan sedikit tapi ramai. Itu di kalangan kawan-kawan aku. Dan aku rasa kawan-kawan pun sama. Dan ada kawan aku yang memang daripada sekolah dia aku sekolah MRSM, so nak dapat budak nak kata jadi cikgu ni rare. Okay. Semua nak jadi doktor, engineer, yalah. pompang semua yang hebat-hebat lah. Ada seorang yang dia
memang kata nak jadi cikgu, dan dia jadi cikgu, dan dia jadi cikgu yang cemerlang. Aku tengok dia menang toko guru pendidik lah apa. Dan dia sangat progresif. Aktif lah. No doubt. Dan dia tak pernah komplain pun. Dia buat kerja dia. So aku nampak dia tu ciri-ciri tu sangat penting. Sebab apa? Nak jadi, sebab apa? Kau tak perlu budak yang terlalu pandai untuk jadi cikgu sebenarnya. Betul. Sebab kau hanya ajar certain level. Tapi kau perlu orang yang ada jiwa pendidik untuk nak mendidik. Sebab tu dia ada beza mendidik dengan mengajar. Sebab itulah Kementerian Pendidikan dia bukan Kementerian Pengajaran. Dia pendidikan, dia mendidik, dia lain. Dia kena mendidik ni kenapa? Kena make sure budak faham. Itu didik. Mengajar kau tak faham tak apa. Aku dah ajar sudah. Contoh macam akulah, kalau aku mengajar, dia ada dua. Macam mana kalau orang nak fahamkan cara mudah dekat luar, macam mana lah. Okey, mengajar ni, okey kau baca ni, aku explain, kau boleh jawab exam, settle. Mendidik ni, ilmu yang aku ajar ni kau boleh pakai kat luar. Itu beza dia. Maknanya budak ni keluar, dia tahu dia nak buat apa dengan ilmu tu. Filosofi mendidik dia macam mana. tu. Itu. Maknanya kau boleh praktik benda sebab budak tu faham. Okey. Jadi kita dah nampak mungkin macam tadi cikgu cakap ada kekurangan di mana dia punya tapisan tu semakin rendah. Semakin ketat lah kita semakin, Dia dah start makin ketat. Cuma sebab apa, yang masa dia ambil banyak-banyak tu masa tu, dia orang ni umur semua lebih kurang kita. Tapi kekurangan lah. Dan dia orang akan lama. Dan ini yang akan jadi geng-geng problem ni. Aku ada kawan aku yang ni jujur je dia ni toke CD porno dekat sekolah. Sekarang dia cikgu. Tapi tu sama sekolah. Dia kalau okey, fair. Manusia boleh berubah. Tak ada. Aku mengharapkan dia berubah. Ya Allah, aku mengharapkan dia berubah. Kalau kanak-kanak yang ada STB pun tak ada rekod jenayah. Takkanlah pasal rekod porno ni kau nak pegang sampai bila-bila. Okey. Yang ni aku nak buat macam ni. Betul. Ana setuju. Manusia boleh berubah. Tetapi dia tidak dimulakan oleh kerajaan. Kerajaan sendiri pun kalau orang tu bekas banduan, apasal dia tak ambil kerja government? Tak, pasal dia bawah umur. Bawah umur tak ada rekod jenayah, boleh ambil government. Apa dia? Kalau bawah umur kau buat kesalahan, kau dah lepas SPM, tak ada rekod jenayah. Sebab itulah yang benda ni penting. Kalau dekat Australia, kau nak jadi cikgu, kau kena ada rekod sekolah daripada dekat kecil sampai besar, supaya dia orang boleh tapis kau ni siapa. Wife aku pernah apply nak jadi cikgu dekat Australia, tak dapat sebab dia tak pernah sekolah kat Australia. So tak ada rekod lah. Lagi. Dia nak tahu kau ni siapa. Betul ke kau ni aktif? Siapa nak justify? Engkau boleh scam. Betul. Aku banyak jumpa orang. Dan kita telah jumpa berapa ramai cikgu bermasalah. Cikgu rogol student. Ada? Ramai cikgu, yalah dia orang sesama dia orang cikgu yang ajar benda yang bukan kan. Dan aku masa sekolah pun aku ada cikgu yang bermasalah yang ajak budak, dia yang ajak budak Muay Thai. Asal baiklah aku pun pandai Muay Thai. Kita tak ada isu lah maksudnya. Tapi maksudnya memang, dan jumlah tu terus terang, rasanya Cikgu Fadli pun akan setuju. Setiap sekolah. Tak kira tanya Cikgu Fadli. Setuju tak? Setiap sekolah, cikgu yang progresif tidak ramai. Betul tak? Betul. Tak, progresif ni maksud kau macam mana? Progresif ni dia membawa jiwa pendidik yang jelas. Dia macam ni, Dik. Okey. Dia sebenarnya di peringkat IPGM tu, tapi sekarang makin ketat. IPGM apa ya? Institut Perguruan Malaysia. Sekarang nak jadi cikgu IPGM dan UPSI saja. Dan UPSI dia tak semestinya habis dapat degree terus posting. IPGM wajib terus posting. Tapi nak masuk susah. Nak masuk tu sekarang ni minimum 4A, namun 4A tak dapat pun. Orang 8A 9A yang dia sekarang dia ambil lebih pada pandai. Akademik sekarang. Akademik, namun ada tapisan temuduga tahu. Dalam temuduga tersebut calon ini kena mengajar lah. Jadi sekarang memang tapisan dia saya rasa makin baik dan makin dapat mencari yang betul berjiwa guru lah. Tapi masalah dia kat sini, ramai guru di IPGM ni dilatih dengan pelbagai pedagogi kanak-kanak. Dan dia berlakon lah. Apa semua kan. Dia turun sekolah dengan semangat. Di sekolah membunuh semangat guru muda. Dia dimandulkan. Di sekolah itu sistem kah? Tidak sebenarnya. Bukan sistem. Surrounding the culture. Sistem pun ada punca juga. Support sistem kita tak kuat nak support guru yang hyper, bukan hyper lah, yang bagus yang lah. Agresif nak mengajar ni semua. Dia tak banyak sangat dia punya support daripada sistem. Namun sebenarnya, minta maaf cakap, cikgu-cikgu lama yang membunuh semangat guru baru. Betul. Dia macam jealous. Guru baru masuk buat benda ni, buat benda bawa ABM. Cikgu lama buat apa? Alah, tak payah buat lah, main duduk sini. Ataupun pergi perhimpunan. Perhimpunan tak payah pergi, main lepak sini, isap pokok, isap wake ke, borak.
budaya ada, dinosaur dalam guru pun ada. Dan aku adalah orang yang mengalami benda ni. Sebab apa? Aku punya sekolah tu ada grup cikgu muda dan cikgu tua. Jadi guru baru masuk, okey, orang lama kata tak payah pergi perhimpunan ataupun tak payah turun baca Yasin. Ikutlah Ikutlah. Jom lepak belakang bangunan isap rokok. Alah, RPH ni tak payah buat. Jadi ini membunuh jiwa dan ada guru yang cuba mengelak benda ni. Guru muda cuba buat juga. Kena ban. Kena pulau, sindi, kena pulau. Kena Sampai sindi. kata, kenapa kau buat latihan budak bola petang-petang ni? Dah tak pasal-pasal pengetua kata, cikgu tu boleh buat. Kenapa cikgu kamu tak buat? Biasa ada Dia marah. Yang progresif ni buat, dia suruhlah yang pemalas ni. Dia akan gunakan ni. Aduh, apa kau tunjuk gajin? Kau tunjuk gajin, aku punya kena. Asal kau tunjuk gajin. Jadi semangat orang baru biasanya semangat. Dari semangat ini dibunuh oleh guru-guru lama. Ada saya pernah ada pengalaman macam ni lah. Mana murid saya ni kita posting. Time ni praktikal je pun. Ini baik level praktikal Praktikal kat sekolah. So budak-budak baru ni datang dengan teknologi. Jadi generasi baru. Generasi ini zaman dia orang ni. Dia orang datang dengan teknologi. Masuk sana buat benda-benda macam-macam Kena pulau sebab cikgu yang ada kat dalam tu dia tak menguasai teknologi tu. Dia tak menguasai. So dia jadi macam iri hati tau. Macam tak payahlah benda ni tak payah buat. Benda ni tak payah buat. Dia macam ada sikap macam orang cakap sikap di mana dinosaur ni macam kau ni poyo lah. Okey, kau tahu tak kat mana dia kontrol benda ni? Kau ni tak ada benda lah. Kat mana dia orang kontrol benda ni? Dia orang kontrol dekat RPM, RPH. Sebab dalam RPM ni kau kena tulis semua apa yang kau nak buat. Dan sebagai pelajar praktikal, kau kena minta izin dengan guru kat situ. So dia bawa tunjuk lah. Dia guru penitia dia dah cancel lah. Dia tak payah buat. RPM dengan RPH apa benda? Rancangan mengajar harian dengan mingguan. Okey, so rancangan pengajaran tu apa benda? Silibus lah. Silibus nak masuk kelas 1 adil contoh. Nak mengajar matematik. Okey, saya kena tulis RPH 10/8/2025 masa pukul 8 hingga 9 pagi, topik wang. Dalam topik ini step by step. Topik pertama kita akan buat teka-teki tentang wang. Introduction lesson plan. Lesson plan lah. Sampailah conclusion dia, lepas tu bawah sekali reflection. So RPM apa beza RPH dengan RPM? RPM dia buat mingguan. Dia bagi terus minggu. Mingguan dengan harian. Rumusan jelah yang tu. Dia bagi terus. Kalau guru praktikal ni macam saudara kita katakan, guru praktikal ni dia kena listkan apa aktiviti dia guna alat apa. Jadi yang cikgu ini yang kena sekat. Ini yang kena sekat. Yang dia bagi RPH tu dia tak approve. Tak approve lah. Dia kata ni tak payah buat. Nanti kau pening aku. Nanti kalau kau belah, aku pula yang kena. Sebab dia kena ganti. Sebab itulah. Yang ni pun dia isu. Sebab dia macam tak disukai. Sebab nanti kau belah, orang kata kau lagi bagus. Dan lagi satu juga, ni aku punya pengalaman yang aku tengok cikgu masa praktikal dia tunjuk perform. Dia kena sebab apa? Dia tunjuk dia lah. Lepas dia mengajar, aku rasa sama juga lebih kurang. Sebab apa? Sebab dia nak lulus. Betul juga. Sebab itulah at the end tadi aku sebut ada jiwa dia. Adakah mungkin dia buat untuk exam kan? Adakah mungkin tak ada insentif? Macam katanya nampak macam macam kau cakap tadi, orang pergi yalah macam yang semangat nak masuk ke tempat sekolah ni, diorang dengan semua teori diorang, dengan semua semangat kalau jumpa cikgu-cikgu ni semangat nak belajar ni kan, nak mengajar orang ni. Adakah cikgu-cikgu lama ni jadi jaded, jadi orang cakap dinosaur ni jadi kuno, jadi jumut ni kerana tak ada insentif untuk dia bekerja dengan lebih, dan tidak ada semangat tu dah hilang, dan tidak ada consequences kalau dia hanya turut stagnan kat situ cukup je stagnan je. Adakah cikgu Fadil setuju dengan benda tu? Dia kalau tak ada insentif Cikgu Fadil ayahanda. Saya rasa tak tepat lah. Sebabnya gaji guru sekarang sangat okey. Gaji guru besar sebenarnya pada aku. Sedap dah okey dah. Kalau DG48 tu mengajar dalam 16 tahun, gaji dia dah 8,000 lebih dah. Jadi sangat okey lah. Itu mana kata yang dinosaur inilah yang sepatutnya lebih bersemangat. Insentif dah okey. Tapi jiwa dia adalah tu orang. Dan bila yang saya paling tak suka, bila dia sendiri malas, dia menyekat orang yang rajin. Ini saya paling tak suka. Jadinya dia macam, kau jangan buat rajin, nanti kami kena buat juga. Dia macam tipe kaum Melayu lah. Nak lari tak nak, tapi orang lari dia betis. Jadi naik sama-sama. Jatuh kau seorang. Jadi kau jangan naik, nanti aku kena paksa naik. Dan kau jangan naik. Kalau nak naik, make sure guna cara aku juga. Dalam malas kan, orang lari kau pergi pentis. Aku sukalah nak bawa benda ni. Tak tahu dah boleh masuk atau tak boleh masuk kan. Adakah ini keadaan yang berlaku dekat sekolah di mana Zara jadi?
Tak tahu. Guru-guru yang mana bila kita nak cakap pasal jiwa lah, saya percaya ada guru-guru yang meronta-ronta jiwanya kat dalam tu sekarang ni. Kan, nak membantu, nak bawa kebenaran. Ialah anak murid ni. Betul. Saya bayangkan yang Zara ni, kita bukan dia ada satu cikgu dia. Dia ada berapa banyak subjek dia ambil kat situ, dan guru-guru yang kenal dia ni. Even kawan-kawan bro. Kawan-kawan dia dalam tu macam mana Takkan dia orang tak tahu cerita tu juga aku macam something wrong gila. Tapi lah, aku rasa dalam keadaan climate di mana ada chilling effect. Kementerian mengatakan bahawa untuk semua cikgu-cikgu jangan bersuara. Yes. Kan? Clear Yang itu clear. Clear. Anak And murid? then, ada chilling effect di mana biar kau jawab anak murid. Untuk cikgu ni ada chilling effect di mana bila dia buat macam tu, bukan saja cerita bincang tadi lah, bukan saja tak boleh bersuara, kalau bersuara boleh dikenakan tindakan tertib. Untuk anak murid pula, isu dia adalah berkenaan mungkin mak bapak tak kasih untuk dia buat statement kan, pasal dia satu dia bawah umur. Okey. Kan? Clear lah. Kau nak dengar satu cerita tak? Aku tak nak sebut kes ni, tapi kita ada sebut tadi. Okay. Ada satu kes ni. Memang budak dah cakap, dah bagi tahu dah dia saksi sekian-sekian. Dia parents datang jumpa lawyer ni. Kata lepas beberapa minggu dia boleh tanya balik apa nama lawyer tu, ada manis-manis tak? Sebab kita dapat offer daripada side sana untuk nak ni, untuk tak jadi, sebab kan bawah umur ni nak buat polis kena dengan parents. So kawan kita ni peguam ni dah pergi jumpa parents dah. Dah kau tim dah ni. Okey, Ini kes lain lah ni. Ini kes lain. Dia ni tahu cerita ni. Ini kes lain lah. Ini kes lain lah. Tiba-tiba swing. So aku duduk, bila aku dengar cerita ni, aku cakap, budak benda ni tak bersuara. Maksudnya saksi-saksi ni mungkin lah. Mungkin dia beli. Mungkin. Pasal dia macam ni tau. Dia bagi aku tak salah untuk kita banyak spekulasi ni, pasal memang dia tak clear. Sebab dia tak bagi transparent. Sebab itulah aku setuju dengan kita punya Pak Syekh kita, PMX. Kan dia kata transparent, apa nak takut? Betul. Sepatutnya report tu bagi transparent je, cerita je semua bendanya. Apa sebab apa? At the end, kita ni yang banyak-banyak orang yang memekak dan masuk ni, dia bukan ada apa-apa kepentingan pun. Betul. Dia takkan dapat duit pun. Betul. Kan? So betul. Dia in the end is that lah. Macam aku nampak, macam tak boleh nak blame netizen, because cara is fumble. Bagi aku memang fumble. Cara dia handle dia, pasal benda ni benda yang serius. Benda ada kematian satu kanak-kanak di dalam asrama. Sebab semua orang ada kepentingan dalam ni. Parents risaulah anak hantar pergi betul. Sekolah. Macam tadi cikgu, aku rasa terpanggil untuk rujuk balik kepada yang episod lepas, di mana cikgu Fadli ada cakap di mana zaman PMX dulu ada sekolah tu tutup terus. Untuk full investigation. So dan itu zaman dulu saya ada baru terbaca komen tadi, sekolah teknik vocational di Belah Sabah jugalah ada orang tag, ada orang tu tag di post saya ada screenshot jap. Saya baca tu boleh. Daripada sekolah tu sekolah ni kan. Ini. Ada saya screenshot tadi lepas maghrib ke sebelum maghrib. Barulah ni. Baru sangat. Sebelum maghrib kot. Sekejap saya buka. Saya mencari. Saya screenshot. Sebab memang isu ni agak membimbangkan lah. Macam kau cakap tadi lah Megat. Okey ni dia kata, andainya kes ini disiasat secara telus seperti College Vocational Lahad Datu. So saya kata sabar juga. Yang satu masa dulu pasti tak jadi begini. Masa tu saya ingat telefon anak-anak dirampas sementara. Tiada sebarang hubungan luar, namun guru sentiasa update perkembangan anak-anak. Kalau telefon maksudnya still barulah. Dia kata ini baru, kes baru. Kes ni 2024. Last year. Budak lelaki. Menteri yang sama. Dan benda ni telus. Mana kata okey. Murid tu rampas. Sebab itulah orang tertanya siapakah orang Datu yang terlibat. Betul. Datu pun. Macam kalau macam tu bagi aku, you tak boleh blame. Macam ni aku cakap kepada menteri dan juga kau punya Saitro semua ni. Kau tak boleh blame netizen kerana kau gagal. Di mana ada contoh lain di mana kalau benda yang serius berlaku macam ni dah terus masuk. Kita bukannya aku punya SOP ni SOP kau punya kementerian ni. Tak masalah, dia dah ada experience. Dah ada experience benda ni. Kira SOP sebelum ni di mana jika ada kematian, sekolah tu akan tutup, telefon akan dirampas. Jadi kenapa tidak dilakukan benda yang sama di sekolah tersebut? Kerana di sekolah Zara, adakah kanak-kanak di sekolah Zara ni mungkin Zara ni kurang dia punya nilai kot. Kepada tak tahulah kan, mungkin nilai ke Zara ni kurang nilai daripada kanak-kanak kat sekolah dekat sekolah vocational tu, tak tahulah. Ataupun yang terlibat
dekat kes sana tu kurang nilai. Yang terlibat dekat kes Zara ni lebih bernilai. Mungkin tapi double standard. Meaning there is a clear double standard. So you cannot Gap tak lama. 2024 dia baru lah, betul? Betul. Dan aku rasa logik. Apa-apa jadi, contoh macam kes Bella tu, dia kena panggil semua budak yang duduk dalam rumah tu, betul tak? Ya, betul. Lepas tu kes ni satu dom, satu aras. Ya, kata Aras tu Budak kelas dia macam panggil. Reman lah makna kata. Ya, betul. Tapi dia kata dia dah panggil 60 orang tu kan. Ya, 60 orang. Tapi Itu selepas pun 2 minggu. Selepas 2 minggu, selepas dia dah start. Maksudnya orang akan terfikir yang ni selepas engkau dah set up. Dia jadi tak clean lah. Sepatutnya bila hari jadi tu, polis terus masuk, sita tutup sekolah, mak, okey, korang sorang-sorang. Polis panggil. Betul. So ni kantor sementara. Maybe yelah aku punya mungkin dia punya SOP dia berbeza. Okay, ada sebab aku tak tahu. Tapi sebab tu dia beritahu. Jadi because korang fumble korang punya steps ni, kan? Fumble korang punya steps. Of course akan ada speculation. Ya. Dia yang buka ruang tu sebenarnya. Korang yang buka Kau ruang. yang buka ruang ni. Because bila macam aku tengok macam orang salahkan netizen, salahkan ni kerana cari cikgu ni, ada keluar gambar budak-budak. Kenapa? Because korang gagal buat benda yang betul. Sebab dari awal 2000 lagi dah benda 2024 benda yang lebih kurang jadi tak jadi macam sekarang ni. Betul. Orang tak marah pun. Orang tak marah. Dan tak viral. Betul. Sebab orang tak marah. Benda Betul, tu tak perlu. Tak perlu because dia dah masuk Tak dalam ada, tu. sebab memang dah tak ada keperluan, betul? Ya, betul. Tak ada keperluan Sebab SOP yang betul diikut kan. Because if let's say there is a question, macam like example, banyak soalan sekarang. Kenapa pos motor tak buat? Kenapa? Sampai kena korek balik mayat tu. Kena exhume. Suddenly bila nak orang cakap nak exhume, suddenly dah siap kau apa? Report. Dah siap. So that's why how you communicate apa yang korang buat dengan cara yang korang buat tu menimbulkan spekulasi. Jadi tak boleh nak salahkan netizen, tak boleh nak salahkan orang untuk jadi marah. Dan benda ni menjadi serius kerana bila tengok sentimen sekarang ni banyak dah ahli politik dah masuk. Because why? Dekat Lahad Datu, dekat Tawau, dekat Town Centre, di mana solidariti dia terlalu tinggi. Sebelum ni tak ada satu politician pun nak ambil kes ni sebelum ni. Betul. Sebab itulah orang bersuara, sebab itulah aku tak faham kenapa dia orang ni yang dulu pejuang ni dah dapat kerajaan. Patutnya kau lah ambil terus kes ni. Bila kau dalam kerajaan, kau yang buat kan lagi mantap. Kau champion lah. Ini defensif pula. Semua diam. Yang pemimpin di Sabah khususnya selepas Perhimpunan Rakyat Sabah dia tengok dia barulah TYT Hajiji semua keluar statement. Nampak sangatlah kita dah lambat. Kita bukan baru lahir semalam lah. Pada aku PR kempen diorang dah gagal. So apa saja yang diorang buat lepas ni, apa saja yang diorang buat memang tak jadi apa lah. Orang akan skeptikal lah. Lepas tu tiba-tiba lah bawa pula lah K Haris lah, K Faris lah, tiba-tiba nak keluar. Kes tu dah on track dah. Kes tu dah on track. 10 peguam dah dibuka balik dah. Ya, betul. Dah on track dah. Dan tu yang aku nampak benda ni, kenapa perlu dipolitikkan? Yang ni orang mati, anak orang mati. Betul. So kalau kau nak politik kan, kau bawa pula kes si Faris ni kita bukan baru lahir semalam lah, kita faham lah apasal dia orang nak push sebab dia dekat Kelantan dan dia sekolah tu dia di bawah Yayasan Islam Kelantan. Dia nak apa ni kan, kontrak dia kaitkan dengan pembangkang. Sebab dia rasa apabila orang fight untuk Zara ni, kita nak membangkang. Kita bukan nak jadi pembangkang. Cikgu Fadli dia dulu PH. Untuk pengetahuan, ada orang kata ni tak aku kenal dia lama. Dia dulu PH. Sekarang ni dia hybrid sikit sebab dia orang yang kecewa. Sama macam ramai orang. Ramai orang yang kecewa. Orang Dr. Mazli. Kan? Sekarang orang hero. Betul lah. Tapi betul lah. Okay, aku ada cakap juga dengan Kak Mona. Aku cakap aku tak tahulah fenomena Zara ni. Kau information yang keluar ni sampai aku tengok kan, takut lah. Orang punya berani tak tahu pun information tu betul ke tak, memang pop keluar. Sampai sanggup mereka cerita dalam mereka cerita belik-belik kan. Sebab itulah aku cakap benda ni, sebab itulah kerajaan kalau duduk sibuk nak jaga naratif, just be transparent. Sebab kau kena ingat bro, Arab Spring bermula dengan satu penjual kacang. Aku sangat setuju. Dia adalah satu manusia yang lekeh. Orang tak pandang. Orang cuma kacau dia sebab lesen PBT dia geram, dia pergi bakar diri dia. Awalnya tak ada orang sebab pun. Betul.
Tiba-tiba orang rasa apa hal ni? Dan dia bermula dan bukan dekat dia punya negara saja, apa nama Tunis. Semua. Bagi Arab ke Spring, semua sampai jadi Arab Spring, sampai jatuhnya apa nama Husni Mubarak, sampai apa Betul, nama, aku sangat setuju. Libya. Aku tu berbincang dengan kawan aku pun cakap benda sama. Kenapa begitu ramai? Kenapa menyentuh begitu ramai orang di Sabah? Mungkin ada orang cakap ada beza ataupun ada lebih Benda yang terpendam benda yang ke? terpendam. Benda yang terpendam Tapi lama. Itu aku tak nak sentuh lah, pasal itu politik punya ni. Tapi saya ada baca satu komen orang Sabah. Dia kata, cikgu, orang Sabah ni sangat tenang. Orang Sabah ni pemimpin korup sejak zaman Okey berapa lagi. Berapa banyak kes jumpa duit puluh juta, ratus juta dalam jabatan tu. Boleh jadi TYT balik. Boleh jadi dia tenang. Okey je, dia orang okey je kan? Tak ada literate, tak ada jalan raya, berpuluh tahun merdeka pun masih mundur, dia masih bertahan. Tapi kenapa Zara kes ni. adik Zara semua turun? Tanpa bukan Islam ya, orang Dayak, kaum banyak. Pencetus je lah ni. Pencetus lah ni. Ditawau sampai apa? Ni dia orang dia mesej aku ni, penimbunan dekat apa nama Sogo ni. Ya, so good. Oh, dia mesej aku dah. Jumaat ni Jemaah ni Jumaat ni. Aku macam biasa, aku bukan kaki demonstrasi, aku cakap aku memang tak pergi, tapi aku sokong. Panas. Bukan. Ini aku nak pergi leh. Ini memang aku nak Saya pergi. Okey. Saya pergi. 8 Ogos. Saya nak tengok. 8 malam. Aku nak tengok sendiri dekat depan Sogo. Zara punya. Zara punya. Nak tengok what? Nak tengok What macam di mana. Semenanjung Dia macam mana? dah pergi sampai ke Semenanjung. Sebab tu aku cakap isu nyawa bukan isu yang boleh dipolitikkan. Jangan. Ya. Tak perlu Dekat nak Thailand, politikkan. dekat Thailand dah buat solat hajat untuk Zara. Yes. Dekat Thailand. Dah sampai Dia dah. dah keluar dah. Okay. Maybe Dan apa nama Chinese apa benda, paper keluar, Reuters semua dah ambil. Ya. Yahoo pun Ya. pada keluar dah. Pening maksudnya. Dah lambat lah. Faham tak? Kau ada konflik, kau ada krisis. Because of kau gagal berapa hari dia je ni, kau dah ada kat sana dah pun. Kau dah kat on ground dah pun. Ya. Kau dah on ground Dah dah. jumpa ibu, dah jumpa Ya, sekolah dah dah. jumpa dah. Menteri waktu tu. Dan kau kena faham kenapa ibu ini pergi mengadu nasib dekat orang-orang seperti Ustazah Marhamah, Kak Mona. Kak Mona. Ni Kak Mona dengan dia apa nama direct apa nama Direct contact. Pada awalnya. So info-info yang dia dapat ni, kenapa dia mengadu? Sebab dia rasa dia tak dapat pembelaan. Dan aku difahamkan mak dia pun seorang guru. Oh. Mak dia guru. Ustazah. Oh, saya So Mak Zara. Mak Zara Ustazah. so dia pun dia memang pada aku Bayangkan macam mana sangat tu. kesian lah. Dia tak boleh nak bersuara. Dia risau kalau aku saya pun tahu. aku okey, aku bagi tahu. Okey ya. Mak ada guru. Mak ada guru. Ustazah. Mak dia Ustazah. Patut mak dia tak Yalah, bersuara guru lah. sangat. Mana kata orang yang berilmu, dia tahu rule dia bertawab awam mungkin. Sebab itulah dia lepaskan dekat dia punya adik dia yang dia punya makcik tu dengan Ustazah Marhamah tu. Sebab itulah aku pun yang masa Itu yang kita cakap tadi pasal isu guru tu. masa mula-mula Kak Mona approach aku pun, aku cakap, Kak, mana dia punya waris kan dia mak dia tak nak bersuara, mana ayah dia, saya ni kalau tak boleh, saya tak boleh Kak, saya nanti kan saya cakap orang swing saya macam mana. Aku tunggu sampai yang penuh plot twist tu. Itu pun aku kata tu aku punya pandangan, dan aku tak cakap lebih-lebih lah sebab aku tak tahu dan aku tak ada banyak, dan aku tak diberi mandat Ya betul. untuk nak bersuara. Betul. Mungkin aku nak bawa kebalik kan, masa kita dah bincang panjang, aku nak bawa balik. Aku nak bawa balik kepada isu ni kerana tadi kau cakap di mana mungkin ibu kepada Zara ni pun pergi ke social media tu pun kerana dia tak boleh bersuara. Kerana ada polisi korang ni yang tak allow cikgu untuk cakap apa-apa pasal apa ni kan. Yang tu aku pasti, sebab pada awalnya dia dilaporkan anak dia kemalangan. Betul. Lepas tu bila kau dah kata anak dia bunuh diri. Manalah ada mak boleh terima. Boleh Ustazah terima pula tu. anak kau boleh, dan anak tu tak pernah ada masalah depression. Maksudnya dia tak pernah ada mental health. Dia tak pernah dilaporkan ada benda tu. Kalau ada, tunjukkan. Mungkin kita punya pandangan mungkin boleh berubah. Kalau ada, confirm dia orang dah buat that narrative. Itu sebablah dia orang duduk apa nama tiba-tiba bawa benda like Zara punya lukisan lah. Tanta dia mungkin marah dekat dia punya senior, dia kena bully. Dan tak, because tak ada pun apa-apa any doktor punya medical punya apa yang mengatakan dia depressed ke betul lah. suicidal ke. Dan korang nak kena tahu, segala recording mak dia keluarkan tu macam ditakdirkan Tuhan, tu semua adalah di saat-saat akhir.
minggu-minggu akhir. Dan tak tahulah macam mana mak dia boleh terakam pula dia cerita pasal bully apa benda semua tu. Mak dia terpaksa keluarkan apabila dia difitnah. Betul. Mak dia mempertahankan diri. Sebelum ni 2 minggu mak dia simpan tu. Kalau mak dia berniat jahat lah kan. Mak dia kata daripada mula lagi dia lepas isu plot twist tu baru keluar. Dan kalau lah mak dia memang tak suka anak dia buat pekak je. Alhamdulillah lah. Mati dah anak. Berapa nak lawan? Dia tak payah lawan lah. Dia tak payah lah minta promoter. Dia tak suruh lah Ustazah Marhamah, dia punya makcik ni semua memekak. Mungkin aku nampak macam ni macam ada simptom tau. Simptom kepada polisi kerajaan di mana dia tak benarkan untuk guru-guru ni bersuara. Jadi mungkin korang ni kena tengok balik lah benda ni. Kerana sampai seorang ibu yang kehilangan anak terpaksa pergi ke social media, terpaksa cari peguam, terpaksa minta ke satu perintah untuk gali semula anak dia daripada kubur. Kesanggupan dia nak gali balik tu pun kuat sebenarnya. Terpaksa. Kerana kegagalan, dia tak boleh nak bersuara tak boleh. Kan dia kena cari orang lain. Dia kena cuba cara jalan bantuan netizen. Kan. Jadi desakan luar. Jadi kemungkinan it's time for you to have a look lah. Untuk kepada menteri, it's time for you to take a look at your Bayangkanlah kalau betul lah Mak Zahra ni seorang guru kan, ustazah kan, position yang dia ada ketika itu dengan polisi yang sedia ada ni, mangsa tu adalah dia dan anak dia. Yalah. Bayangkan macam apa yang dia nak berlawan ni juga pun dengan tempat dia cari makan ni. Dengan bos dia sendiri. Dengan bos dia sendiri ni. KPM ni apa semua ni. Yalah. So aku tak tahu macam mana dan orang cuba tuduh dia adalah mak yang tak baik. Mak yang toksik. Mak yang toksik. Tu lah yang ni. Mak yang toksik. Sorry kawan-kawan yang keluar ayat toksik tu, memang aku tak agree dan korang macam leka. Itu je lah. Macam mana Cikgu Fadli? Cikgu Fadli rasa macam mana? Macam mungkin dah tiba masanya kementerian tu tengok. Saya rasa ini satu timing yang tepat. Mana kata untuk bukan setakat guru, masyarakat push sekali. Terutamanya tentang warden ada jawatan tetap, tentang kebebasan bersuara. Pemilihan guru yang sangat strict, yang betul-betul ambil orang yang ada jiwa. Kebebasan di sini bukan maksudnya boleh buat fitnah, menjatuhkan, memburukkan kerjaan. Tidak, tapi kita tambah baik. Paling-paling tidak membuatlah satu platform yang clear supaya kita tahu platform tu memang boleh diambil. Kalau yang boleh diambil apa nama tindakan terus. Sebab kalau tak 5 tahun share 5 tahun baru dapat tangga. Tak, aku punya komen berkenaan dengan bersuara ni sebagai seorang peguam. Kan dia cakap kata bukannya bagi aku sepatutnya tidak ada halangan untuk cikgu bersuara. Jika kenyataan, pasal dia depend on kenyataan tersebut. Kalau dia walaupun dia bersuara sebagai cikgu ke, bersuara sebagai pegawai polis ke, bersuara sebagai apa-apa pun, kenyataan dia masih lagi di bawah undang-undang. Ya, jadi betul. kalau kenyataan dia merupakan kenyataan fitnah, dia boleh kena. Kalau kenyataan dia merupakan kenyataan yang yang tidak betul, dia boleh kena. In fact, berdasarkan SKMM, kalau kenyataan dia sakit hati, dia boleh kena. Jadi undang-undang yang sedia ada tu dah cukup. Tak perlu lagi ada gag order ni. Tak perlu. Bagi aku tak perlu. Pasal apa benda yang kau nak halang cikgu bersuara dah boleh kena buang, kerana kita ada undang-undang yang sangat, in fact kita ada undang-undang yang sangat komprehensif berkenaan dengan perkataan libel. Tak perlu ada satu gag order ni. Aku punya ni, kerana SKM-nya atas sakit hati pun ada. Kau dah buat dah pun. Dan dia paling laju. Paling laju. Memang hebat. Ada ni apa? Alumni. Ni benar tak? Laju. So SKMM tu dah ada dah. Dah ada akta yang sangat komprehensif. Tak perlukah ada gag order ni. Itu pandangan aku lah. Aku pula rasa kalau kita nak ambil positif lah bab ni, mungkin kalau ada orang buka, dah habis semua geng-geng ni main cakap pula. So sampai jadi kau tak boleh buat kerja. So yang ni saja-saja aku nak ambil dia punya pandangan. So mungkin disebabkan itulah aku kata dewan ni perlukan satu platform. Itu aku setuju. Yang masih internal, betul. tapi dia external. Maksudnya dia orang boleh lambung situ. Saya punya sekolah saya apa nama tangga, ataupun buat surat rasmi. Maksudnya cikgu ni boleh buat surat rasmi direct, dia dah CC semua dekat apa nama semua orang, dan tak ada orang-orang atasan ni yang akan terasa. Ya. Cukup lah. Tak kenakan balik cikgu tu. Sebab kerisauan cikgu ni, itu yang Lala jadi cikgu ni jadi kaki mengumpat. Sebab dia dah tempat Lala
bilik guru jadi pasar sebab malas nak buat apa dah. Cikgu pun ramai buat fake account. Dia meluahkan tak boleh. Cikgu terpaksa buat fake account. Saya macam ni. Saya ni guru lah tapi kau fake. Ini yang datang dekat Kak Mona juga ni, guru-guru ni. Dia tak boleh nak pakai akaun betul dia untuk sampaikan maklumat ni apa yang berlaku dekat Sabah ni. Diorang ni memang aku rasa meronta-ronta lah nak bagi tahu tapi terikat dengan apa yang sedia ada ni kan. Dan aku rasa lah daripada dia orang ni lah duduk spend duit create narrative, bukan duduk bayar buat tahap-tahap apa benda yang bukan ni. Why not lah ambil lah bajet ni 8.4 juta kot. buat macam mana 1.5% kata. Okey lah. Tak dia senang. Dia tak okey sebab tak dapat dekat kita. Betul. Yeah. Kalau dapat kat kita, Okey. Dapat kita Okey. alhamdulillah rezeki daripada Tuhan. Tuhan yang bagi. Tapi sebab dapat kat orang lain Antoni. So dia sepatutnya gunalah bajet ni. Dia kadang-kadang kan manusia ni dia boleh ditenangkan. Sebab itulah wujudnya hibah lah apa semua. Kau ada satu dana bantuan bila mati pum terus bagi. Supaya orang tu dia relax sikit. Kau tak payahlah buat nanti kedua dan sepatutnya kerajaan lah perlu cakna dan dia lah perlu ke depan supaya rakyat tak boleh. Bang, menteri-menteri, geng-geng ni semua dah dibayar gaji. Patutnya kerja dia orang lah untuk nak push benda ni. Bukan kerja kita nak push. Betul tak? Kerja ahli parlimen lah pergi memekak. Kita kena buat kerja dia orang pula. Kita ada keperluan pasal macam aku rasa kita repeat back macam kes Bella tu dululah. Di mana macam seolah aku tak adalah buat kes macam kes Bella kan. Tapi bagi aku di mana kita pun banyak kerja lain. Betul. Tapi kerana macam aku kesian kat mak dia ni tahu di mana dia terpaksa cari dekat netizen, terpaksa cerita, terpaksa keluarkan untuk dapatkan satu penyelesaian bagi anak dia. Maksudnya dia pun mencari public. Walaupun dia fragile, dia pun terpaksa mencari public pressure. Tapi kalau apa nama kerajaan semua dah betul-betul support dia, okey macam ni siapa je. Tak payah even mungkin dia akan jadi macam kes apa nama Lahad Datu tu je. Aku pun tak pernah dengar. Tak sebab apa? Lahad Datu tu tak ada hashtag. dah ada hashtag pun. Hashtag orang tak payah buat hashtag. Tak payah buat hashtag. Hashtag ni wujud. Ya, tindakan tu bagus. Aku scroll balik pun bila aku tengok yang dia punya makcik dia start pun selepas minggu dia kata. Ya. Lepas dah pending lama. Lepas dah pending lama benda tu. Dia bukan hari pertama dia dah merentan. Betul. Betul tak? Kan? Hashtag tu datang lepas plot twist ke Sebelum plot twist dah. baru Dia punya makcik dia dah memang start tapi makcik dia ni memekak pun dengan ustazah tu pun selepas beberapa hari dan aku rasa almost 1 minggu. 1 week aku rasa. Kira after tak dapat apa-apa support, tak dapat apa-apa jawapan. Sebab dah pelik sangat, lama Sebab sangat lah, benda dan tu. Sekolah tak, guru tak ditahan reman, tak ada orang, tak ada suspek. Tak ada suspek. Bang, tak ada jawapan. at least adalah suspek at least. Dan orang tak boleh nak namakan pun siapa. At least kes Bella ni kita boleh lah. Lama kan. Jadi macam kes Zairain lah, tak tahu siapa yang bunuh. Kan. Dia macam kes macam dia dah disorok. Macam budak mati kat sekolah tu, kehidupan seperti biasa. Okey, budak pergi sekolah macam ni. Sekolah macam biasa bang. Dia danger tak tahu kan. Macam kalau kata jatuh daripada atas tu, adakah keselamatan tu ada ke, ada check apa benda. Bahaya tu masih ada dekat situ. Sebab itulah apa-apa jadi tutup sekolah ni fair. Sebab apa? Kau boleh masuk macam-macam orang untuk check balik dia punya semua benda lah, safety apa semua. Safety dia macam mana, check balik apa benda. Dan aku rasa lah sekolah untuk zaman hari ni perlu ada CCTV lah. CCTV dah tak mahal. Kalau betul lah. Dan kalau katalah tak ada duit, tak apalah, bagilah apa nama bagilah otonomi dekat PIBG buat sendiri. Ya betul. Tak payahlah rasa malu walaupun sembang kata ekonomi tengah baik, kerajaan tengah duit banyak. Tak apalah kalau tak mampu. Kami memang suka tolong kerajaan. Okey je. Betul tak? Cikgu Fadli orang yang bayar cukai banyak. Dia memang suka tolong kerajaan. Dah CCTV baru RM50 leh. Betul. Sekarang satu je. Dah tak susah dah sekarang. Sepatutnya boleh install dan aku percaya kalau benda ni dia orang dah selesaikan, InsyaAllah benda ni boleh juga. Aku tak kata benda belum selesai, tapi boleh kurangkan. Kita nak betul tak? Sebagai penutup lah. Cikgu Fadli. Kita dah cakap sepanjang lah ni. Mungkin kita nak satu, apa harapan Cikgu Fadli? Pasal kita dah bincang panjang ni. Saya nampak satu kesimpulan dan harapan. Saya nampak macam isu dia mungkin kerana di mana ada polisi setengah polisi daripada bahagian sekolah, kementerian yang mengakibatkan terpaksa berlakunya spekulasi yang banyak di mana cikgu terpaksa keluar ke social media. Ada Roti bakar. Kena sambung balik. Kena sambung lagi. Mengakibatkan producer kita orang memang power. Hebat.
dan bagaimana boleh berlaku. Jadi sebagai Cikgu Fadli, apa komen Cikgu Fadli dan juga harapan, mungkin apa opinion untuk kita elaklah benda ni berlaku lagi? Okey, yang pertama sekali saya sangat berharap mana-mana parti yang jadi kerajaan pun tolong buka balik ruang kepada guru bersuara. Macam zaman Dr. Mazdi Malik dulu. Tak ada guru dikenakan tindakan. Tapi zaman PH 2.0 lah saya panggil ni, sangat banyak sikap yang defensif dan dia mengenakan orang bersuara. Betul. Contoh ada satu isu timbalan pengarah di Putrajaya dah di KPM. Dia komen tentang kenaikan gaji. Waktu tu media dah mainkan naratif PMF akan umum kenaikan gaji. Belum lagi bagi tahu berapa, bila tarikhnya, bagaimana pembahagian, belum lagi. Jadi benda ni orang share lah dalam grup guru. Bila share dalam grup guru tu, ada seorang timbalan pengarah ni dia komen, cikgu-cikgu jangan gembira sangat, belum ada hitam putih. Tunggu ada hitam putih baru kita ni. Itu saja. Tanpa memburukkan apa pun, tapi komen itu di screenshot dan disebarkan oleh Saitro tim lantikan politik dan kerjaan hari ini. Siapa? Sama nanti saya tak mau ikut tadi. Alif keluar naik mahkamah, saya tak mau. Dia penghasut. Tapi kita semua penghasut. Tapi dimainkan oleh Saitro dan orang yang adalah kuasa dan kerajaan. Dia paksa orang buat report dan saya dapat berita timbalan pengarah itu ditukarkan 24 jam ke sekolah balik. Sedangkan saya pergi scroll dalam wall cikgu tu bukan orang politik, bukannya orang PAS, bukan pembangkang, tak pernah post pasal politik dan komen dia fair je pun. Cikgu janganlah terlampau gembira, benda ni tak ada hitam putih, lebih kurang macam tu je. Namun dia ni diserang oleh Saitro dengan sangat teruk lah. Selepas itulah sangat ramai guru takut. Yang Saitro tu kita tak boleh nak kontrol lah, tapi takkanlah dia punya komen boleh buat report, boleh kena pindah. Kau kena faham bang, Saitro ni buat kerja konon-konon dia concern citizen. Konon dia orang sebenarnya troopers. Dia bawa naratif pada orang atas yang tengok ni kau kena ambil tindakan, nanti makin ramai orang menentang ataupun makin ramai orang bagi komen yang negatif. Dan aku memang nampak lately ni, mana orang komennya boom kena. Kena dia ni begini. Yang ni akan menakutkan guru-guru dan bila guru takut nak cerita pasal kudis, benda ada kudis kat lutut ni, cikgu tahu. Tapi kalau aku cerita ni aku kena. Akhirnya kudis tu jadi barah, akhirnya kaki kena potong. Padahal benda je ubat sapu RM5 pun dah settle. Itu analoginya. Jadi kalau mana-mana kerajaan lah yang jadi kerajaan, tolong buka balik saluran bersuara kepada guru dengan syarat tak adalah fitnah, jangan nak menjatuhkan burukan. Tapi kalau cerita silibus kita ni teruk, YB contohnya, terima. Itu antaranya lah. Dan yang macam kita bincang tadi, memang harapan saya ni, saya memang daripada dulu lagi duk bercerita, duk perjuangkan tentang warden perlu ada lantikan tetap. Kesian kawan-kawan jadi warden ni, sangat-sangat kesian. Tugas berganda dan ada kes warden disaman dan kalah saman. Sebab kejadian buli berlaku di sekolah. Ada kes, boleh Google beberapa orang dah terkena sebenarnya. Sebenarnya tak mustahil lah Zara ni akan ada kambing hitam ni. Ya. Dan allowance RM300 tak baloi, tak ada orang nak. Ujung minggu Sabtu Ahad pun masih bertanggungjawab. Yalah, sebab murid masih di sekolah. Murid ada di sekolah. Murid masih di sekolah. Bebannya sangat besar. Saya harap benda ni pun dia ambil perhatian dan jika boleh sediakan satu bajet untuk buatlah jawatan ni. Dan guru yang kita bincang tentang guru perlu ada jiwa. Ini pun KPM sangat penting, sangat perlu menapis balik biarlah kita nak dapat 100% yang dapat jiwa, tak juga. Biarlah majoriti je macam tu. Tapi kalau kita pergi majoritinya cikgu santai, seorang dua je yang semangat. Kan? So, tak boleh bunuh juga cikgu-cikgu yang baru yang masih berjiwa. Betul. Kobar-kobar ni. At least dia dapat satu environment yang baik. Bila yang cikgu baru datang, environment dia memang dah elok dah. Walaupun ada seorang dua cikgu yang skip perhimpunan contohnya. Tapi kalau 70% guru yang pergi semangat buat RPH, bawa budak sukan, dia akan terikut yang ni. Culture tu lah. Culture tu. Budaya tu. Majoriti mana yang lepas tu markah kita nak bagi pun dia yang memang tak join ni memang akan kena terus lah. Sebab sekarang dia orang pakat ramai-ramai semua sama. So sama besar. Alamak ni semua sama aja. Average lah. Dia guna average down, dia bukan average up. Dia turun ke bawah.
Okay. Jadi ada apa lagi kita nak? Aku rasa sangat padat lah. So aku pun mengharapkan sesuatu yang lebih tulus lah, dan untuk kes Zara lah. So aku doakan. Mungkin kita boleh sama-sama kita segarkan Fatihah kepada arwah Zara lah. Tapi terima kasih cikgu. Saya belajar banyak hari ni. So saya happy. Betul. Cikgu Fadli boleh berluangkan masa dan saya memang banyak belajar pada hari ini dan benda-benda yang baru yang saya rasa menarik. So saya setakat ini harap-harap ada manfaat untuk semua pendengar kita pada hari ini. Oh, serius aku tiba-tiba. Dan kita bila kita sebut pasal Justice for Zara ni, sebenarnya bukan sekadar untuk Zara. Bukan. Betul. Zara telah pergi. Dia sama juga untuk siapa, Haris ke, Faris ke, Rizwan ke, siapa ke. Sebenarnya mereka yang telah pergi, Justice ini, perjuangan ini kita buat adalah untuk orang yang hidup nanti. Untuk generasi akan datang, yang dewa yang akan hadap masalah-masalah ini. Kalau benda ni tak dibendung daripada sekarang, Akan ada lagi ya. kita tak nak dengar lah Zara 2, Zara 3, Zara 4. Kematian ni satu benda yang besar, bukan benda yang kecil. Yang dia orang kena faham. Dan minta tolonglah orang-orang politik, tolong jangan politikkan. Bila kami memekak, kami bukan PN, kami bukan PH. Ya, betul. Kena fahamkan benda itu. Aktif saya Sadiq kat sini. Sebab kan aku kata, aku dah buat satu kesimpulan. Politician ni semua shit. Sebab apa? Apabila kes Bella tu tak ada satu politician pun nak ambil. Hai, Amboi. Tu nanti Man potong Okey, itu je lah. Okey bro. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.